Alah. Ni muda-muda. Intro. Hello guys, assalamualaikum semua. Ya guys. What's up gang? Ya, okey. So sekarang ni kita dekat sekolah Kala Cepa. Weh, aku nak pakai sampin jap. Boleh. Tak payahlah ikut aku pakai sampin Tak boleh. Suasana di sini raya di SMKPC. Gila macam kemah mat. Kemah rumah sukan mat. Hijau, biru, merah. Gila. Jaga-jaga rekod main karakter. Tengok cara pakai sampin. Kadang-kadang dia tak semak patah kau pun. Kau ajar. Aku nak aku macam aku tak semak makan kau pun. Macam mu semua. Wish. Dia cakap dia tak selesa kan, tapi perempuan nak dia macam ni. Kiri kanan mat, kiri kanan. Ni nama pik dia ni. Tu. Dewi. Sekarang kena tiup balon ni. Ya. Kau pahal dia. Baru main sekolah buat owner mat. Aku tak pandai tiup balon. Boleh tak? Pi, tutorial Pi. Tutorial kat. Lama je mengikat. Aku tak berseni sangat. Oh, faham. Sekarang dekat luar sekolah. Punca ni mat. Tinggal motor mat. Gaya baru naik motor. Allah. Sekali kita nak bawa masuk motor ni, tapi macam busy pula. Dia nak keluar, dia nak masuk. Okay, awak masuk Im. Bawa masuk lah, ada dia ni. Tengok, perangai. Tak kenal dah lah? Mana bagi bom? Tak kenal lagi. Parking bom seat. Mana bagi bom seat mana? Ujung. Sekarang ni kan, kita orang rasa macam panas-panas je. Mak, ramai raya mak. Tak raya biasa. Raya boleh dah. Raya boleh. Saya awak ke pada le? Ada pesta tu. Oish. Boleh tahan. Kita tengok ada orang yang tak pandai pakai sampin sendiri guys. Skill melipat. Ya, tengok. Dia ada kena ada cara dia. Kelas kita yang pertama untuk semester 1 cara pakai sampin. Semester 2 mat. Semester 2. Ni kira aku masuk YouTube tu. Masuk itu bahasa sini. Hai. Anda tengok kubur? Kubur. Alamak. Dia buat macam kita tak pernah datang sini kubur tu. Tengok macam aku ni. Kubur Paninggali. Yalah Avanza. Avanza warna hijau. Bahasa Ninja, Innova. Okey. Siap. Alphard. Bapa? Ustazah kena pakai KTP. Oh. Kita mencuba gaya kedua pula. Pelajaran SEM 3. Sem 3. Sampin bunga. Tadi sampin biasa. Tengok tutorial sampin. Masuk. So dia kena masuk kelau ulangi lah. Kelau ulangi. Ni kali ni kau pun boleh. Dah masuk. Nampaknya kita tengok ada gaya 2 lipatan guys. Oish. Macam gaya silat je. Oh yeah. Bawah betul. Aman. Ada boleh. Kena betul masuk dalam le. Boleh lama. Bagaimana boleh? Main belakang tak main. Macam golong repeh aja. Oh. Tak ada seni meh. Ke sini ada. Cara orang pro atau. Kalau arwah Pakai dia. Tengok geng. Perangai macam penjajah. Kita terpaksa tinggal sebabnya lama sangat pakai sampin tu. Rasa fed up. Pesaukas tu. Tengok tu. Hui, gila. Gila. 50 hia. Ni vlogger, YouTuber. Okay, ni kita budak IPG. Apik. Geng, nampaknya hari ni kita jumpa budak IPG guys. Tengok ni. Dia student IPG UK. Ulu Kinta. Ya. Ipoh. Ya. Dah lah. Okey dah. Boleh bawa tak? Di mana tu? Dah ibu. Hui. Ni Alpha. Jawab. Nak boleh kau. Okey. Makan dah. Baiklah guys, hari ni kita akan review makanan. Benda yang paling aku nanti-nantikan. Yang pertama kita ada sate Sate. ayam. Ayam juga.
Ni kita ada kek, orang panggil cheesecake. Cheesecake lah, cheesecake. Ni orang panggil pasal biskop. Oi. Ni orang panggil chocolate mousse kot. Ni chocolate cake, ni chocolate cake juga. Ni puding, ni burnt cheesecake. Ya. Ni cupcake. Salah info ni. Bang, salah bang. Salah info ni. Bang, raya bang. Salah info. Salah info ni. Aku nak tegur besi. Bincang lah ada tu. Salah info. Siapa tak bagi tahu dalam grup WhatsApp? Siapa prank dia? Masalah betul lah. Masalah, problem. Dah spoil kan. Dah spoil man. Benda setahun sekali. Betul. Tak payah, dah. Cukup. Okey. Cukup. Okay, cerita sikit. Dia asalnya dia memang nak ambil kambing. Tapi saya kata kena bayar. Lepas tu untuk cikgu-cikgu. Jadi alhamdulillah dengan niat yang baik, Tuhan memberikan kambing free. Alhamdulillah, rezeki ya. Pasal rezeki. Jadi dia ni tersebat. Bismillah. Oh, tak boleh. Kambing golek kat depan tu. Kambing golek man. Kita spot check. Apa semak tu? Impian semua orang nak main gitar kat depan sekolah. Interview. Review lah. Pandai kau. Okey, Pit, nak aku review, kamu review. Mau review dia. Okey. Jadi gapo ni? Gapo ni? Dora. Dia nak mac and cheese dulu. Tapi Okay. makaroni tak ada. So, okay. Ni dia kata dia nak buat macam mac and cheese. Tapi makaroni tak ada. So dia tukar dengan spaghetti. Pandai kau suci semua ni. Okay, cuba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ete. Dora. Sedap. Dia bagi saya. Aku cinta tapi aku mati. Habis ni, selebihnya ni beri kapi. Sikit lah. Dora, sedap kau. Pegang. Tak payah. Pit. Wow. Sedap. Sedap. Tek aku siapa tak tanya.
rolling aku ni. Tengok kan kat sini ada Moktis. Lain macam raya tahun ni sebenarnya. Orang pelajar melanggar sebuah kereta. Kereta ni dah dipanggil ustazah. Nampak tak? Dah terbukti. Dah terbukti. Dah terbukti. Dia panggil ustazah. Ayam. Oi biar. Nama ayam jadi. Mai raya. Ambut sikit. Sekarang dia orang buat velocity. Sini buat velocity. Sana band. Sana makan. Velocity, makan, band, bergambar. Bergambar lagi. Okey, pertemuan di antara ibu angkat dan juga anak angkat. Sabar. Im, aku sayangmu Im. Aku sayangmu Im. Im tinggi juga Im. Silat step patah kaki kau. Jom. Muat apa dia, Bek? Aku tak nak lupa sebenarnya. Aku sebenarnya seorang penyanyi nasyid. Pergi masuk. Tak apalah. Aku main tabla.